Alhamdulillah tuan-tuan. Hari ini 18/5/2025. Sekali lagi kami telah dikurniakan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlokasi di Kuala Nerang. Alhamdulillah, ayaknya cantik. Jom saya nak bawa tuan-tuan pergi tengok di mana bermulanya. Tu dia tuan-tuan. Dah nampak lah jauh sana. Ini tool kita tuan-tuan. Sambil-sambil lalu saya nak beritahu sekali lagi tuan. Inilah tool yang kita gunakan untuk menggerudi batu tuan-tuan. Yang ni dipanggil DTH hammer. Ni mesin kita. Ni kompresor kita tuan-tuan. Tu dah. Kita tengok ayat terjun dulu tuan-tuan, ayat terjun Kuala Nerang. Alamak. Tuan-tuan. Ni lah ayat dah. Kami tengah duk test pumping ni. Ni lah. Dia tuan-tuan. Ayak dia memang padu tuan-tuan. Cantik. Bersih. Ini dia ayak dia tuan-tuan. Ni tapak dia kami tak buat lagi ni. Sebab apa, duk tengah hari nak hujan. Itu yang kami duk rosak ni. Tapi rasa lagi boleh buat lah kot ni. Nak siap dah. Sikit lagi lah, insyaAllah. Ini dia tuan-tuan. Berapa second tak salah nak lawan. Lambat juga nak buat telaga ni. Dia agak sukar sikit di sini. Kami pun dah mengambil masa dalam 5 hari jugalah nak siap ni. Tempat ni dia punya batuan, formasi batuan dia memang susah lah. Tapi alhamdulillah kita telah berjaya juga. Tempat yang payah ni selalu hasil dia tu dia tuan-tuan. Gelap. Alamak. Dia punya sejuk. Boleh tahan kat tuan-tuan. Ayak duduk di kawasan bukit ni memang cocok. Ni kawasan tuan-tuan. Bukit-bukit bukau. Keliling bukit. Tu dia. Tu dia tuan-tuan. Buah petai. Ulam rare orang Melayu. Legend ni buah ni. Ni pokok salak. Alhamdulillah. Kami duduk berlindung ni sebalik pokok ni lah. Daripada panas. Ni kawasan yang tuan ni. Kawasan atas bukit. Ada kebun getah. Campur dengan dusun durian ni. Rumah dia. Ni di sana mereka dah tolak tu. Nak buat dusun durian. InsyaAllah ada rezeki di depan kita pula. Hasil binaan kami ni insyaAllah tuan-tuan selamat. Tuan-tuan tengok. Kita pasang engket tuan-tuan. Dia tak boleh masuk lah. Dia punya katak ke atau ulat ke serangga apa ke. Sebab kita tutup dengan rapi insyaAllah. Dia elok. Okey. Sikit. Lepas ni kita akan buat dia punya tapak di sini. Di sini keliling ni tapak dah. Tapak ni bertujuan untuk melindungi dia punya pipe ni dan juga untuk menghalang ayak lah. Ayak yang di atas ni dia dah masuk ke dalam telaga ni. Ni pipe ni 2 lapis tuan-tuan. Di dalam ada lagi ni. Kita buat 2 lapis macam ni insyaAllah. Dia lebih kemas lagi. Tahan lama. Bahan-bahan yang kami gunakan pun tuan-tuan. Sirim tuan-tuan. Kita pakai sirim. Kita tak pakai yang nipis. Yang nipis bermasalah. Nanti mudah pecah. Yang ni alhamdulillah. Takat yang dia buat lah ni no comment lah. Apa pun tuan yang ni memang wah.
Cantik yang dah tuan-tuan. Oh. Hebat ni. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Terubatlah jiwa tuan-tuan. Dengan berjayanya telaga ni, kita rasa lega tuan-tuan. Tempat-tempat ni memang sangat mencabar lah. Bagi kami sangat mencabar lah. Cukup susah. Tapi Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, berjaya juga kita. Ni di Kuala Nerang tuan-tuan. Jalan nak UUM. Apa nama? Carok Kejing tempat ni. Carok Kejing. Belakang ni dia banyak dusun. Dah. Banyak dusun. Kalau tuan-tuan nak buat kawasan ni, boleh call kami tuan-tuan. Nombor dia 0125089848 atau boleh WhatsApp. Cuma tuan-tuan jangan tanya harga dalam ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh call saya terus ya. Kita boleh cerita semua tuan-tuan. Kalau tanya dalam ni susah sikit kita nak jawab. InsyaAllah tuan-tuan boleh tanya kita. Tak ada masalah. Ada yang bertanya telaga ni berapa inci? Dia punya spek dia berapa inci? Okey tuan-tuan, kita beritahu. Spek dia yang kami buat ni 4 inci. 4 inci saja tuan-tuan. Tapi kita gali dia punya lubang dia 6 inci. Kita masuk dia punya pipe dia 4 inci. Kedalaman dia juga ada orang tanya. Kedalaman dia selalunya kami akan bagi lebih kurang dalam 120 kaki lah. Tapi kalau nak dalam lagi pun boleh. Kita boleh kurat dalam lagi. Tapi ada penambahan lah sikit tuan-tuan. Bukan kurat saja. Tapi kalau dah boleh ayak macam ni tuan-tuan, saya rasa tak perlulah gali dalam-dalam pun. Selamat kita nak ayak ya. Tapi kalau belum dapat ayak ni, memang kena gali dalam lagi lah. Sudah tuan-tuan, lori semen kita mai dah. Lori semen kita mai dah. Kerja-kerja nak membina tapak ni sedang bermula. Tu dia. Boleh ambil semayang tu. Sudah bersih. Bersih tanpa was-was. Tu dia. Kerja-kerja membina tapak sedang berjalankan. Mandi memang best tuan-tuan. Mandi memang best. Mereka ni pun sekarang nak mandi ni. Buat ajar lagi siap lu. Lagi kita mandi. Lagi dia berlemuih pula orang kata. Telaga kami ni tuan-tuan akan dites pumping dulu sebelum kita serah kepada owner dia. Sebab kita pun tak mau dia panggil balik untuk repair. Kita tak mau balik dia duk call kita tengah duk buat kerja, kita pening kepala nanti. InsyaAllah kita buat bagi clear dulu. Kita tak mau tinggal masalah, insyaAllah. Ni dijana oleh generator juga tuan-tuan. Elektrik tak ada kawasan ni, off grid. Dia duduk dalam kawasan bukit ni tuan-tuan ni. Kawasan bukit. Tapi tak ada masalah pun, kita boleh guna generator. Kalau siapa modal lebih sikit, boleh buh solar atas bubuh tu. Tu dia tuan-tuan. Ayak yang padu tuan-tuan. Tuan-tuan tak teringat tuan-tuan ayak macam ni tuan-tuan. Unlimited. Free tuan-tuan. Gunalah banyak mana pun. Tak ada masalah Yang tak free kena nak buat boring lah. Tak tu yang tak free. Kalau nak guna ni banyak mana pun tuan-tuan gunalah. Dia tak habis. Udah. Nikmat Allah Ta'ala bagi ni. Dari perut bumi. Lambok-lambok ayak. Pump je lah. Lama mana pun. Dia tak berhenti insyaAllah. Tapi dia kena dengan cara dia lah tuan-tuan. Kalau telaga ni tak kena cara dia, kita pump 5 minit dia kering lah. Semua dengan keizinan Allah. InsyaAllah. Okey tuan-tuan. Berbalik kita pada kerja-kerja membina tapak. Sudah. Kita gue semen sikit tuan-tuan. Macam gue tepung nak buat cucuk. Sudah. Semen masuk angin dah. Gue bagi rata-rata. Baru dia kemas.
Kapak dah. Tu dia. Okey tuan-tuan. Sekian apa perkongsian kita pada kali ni dari Carok Kejing, Kuala Nerang. InsyaAllah tuan-tuan, lain kali kalau saya ada buat di tempat lain lagi, saya akan beritahu. Ada lagi, insyaAllah ada lagi. Kita masih ada lagi senarai yang menunggu untuk buat telaga boring dengan kita. InsyaAllah mungkin esok kita masuk site ya. Tempat dia nama pun best juga tuan-tuan. Esok kita pergi insyaAllah. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala memberi kejayaan lagi lah kepada kita dalam usaha mencari rezeki yang halal ni tuan-tuan. Konok juga saya ni dapat membantu sahabat-sahabat yang perlukan telaga tube ni, ataupun boring ayak pun orang panggil, ataupun tube well pun orang panggil. Ni lah ni. Alhamdulillah dengan kejayaan ini. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi lain kali insyaAllah. Kalau berminat, tuan-tuan hubungi saya, kita deal insyaAllah. Okey tuan-tuan, bye-bye.